lagi sebulan dua ni memang kita duk rombok pengajian di Masjid Surau. Sebab itu kita mula pondok tu, kita buka dekat Ramadan. Jadual di pengajian pondok tu kita tak berapa banyak sangat lah. Kita ada berakhir bulan Ramadan untuk belajar mereka boleh buat ibadah puasa dengan sempurna elok. Cuma lepas pada ni kita ada rombok sikit. Kita rombok pengajian tu sebab kalau belaga bertemu dengan pengajian malam di pondok tu tak tahulah nak buat bagaimana. Kalau jauh-jauh kita nak talar balik, ajak budak-budak pula. Tengoklah macam mana nanti ni, tunggulah keputusan kita bincang dengan perempuan kita. Dia urus bahagian pelajar dan juga pengajian. Dia akan tengoklah tempoh masa kita balik dan sebagainya. Apalah, sekatlah kita baca dulu sambungan dekat mana? Dan Jerumi lah. Dan hanya semuanya telah mengarang oleh Sayyid tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan hanya sungguhnya telah mengarang oleh As-Sayyidul Imamul Ajal, Al-Ajalu Asy-Syahidu. Tu baca semua dengan tapi kalau Rumi ni tu Asy-Syahid tu lah. As-Sayyid Al-Imam tu kita Rumi. Kalau Jawi kita bolehlah buat hujung baca dengan rafaq jadi fa'il bagi sannafa. Dia kalau Arab wa qad sannafas sayyidul imamul ajalu asyahidu. Tu semua pada apa sifat lah tu. Jadi fa'il al-imam dia panggil atas pada as-sayyidu al-ajalu asyahidu. Jadi nak tu siapa badal? Nasiruddin Abul Qasim. Tu Nasiruddin, kunyah dia tu, nama gelaran sandaran dia Abul Qasim. Dia kata dia karang akan sebuah kitab pada bicarakan perangai-perangai. Tu kitaban sannafa kitaban, akan satu kitab, akan beberapa kitab fil akhlaqi, pada membicarakan tentang masalah perangai akhlak. Tu perangai bahasa Arab panggil akhlak, Melayu panggil perangai. Dan sebaik-baiklah barang apa ni? Sebaik-baiklah barang yang ni kitab tu. Kalau orang kata wa ni'ma ma sannafa orang mengaji nama dia tahu babun ni'ma wa bi'sa. Dan sebaik-baiklah barang yang ia karang itu. Sebaik-baik barang di sini kitab lah. Sebaik-baik barang ini kitab. Yang karang, yang hak tuan kitab tu dia karang, ni lah sebaik-baik kitab. Maka wajiblah atas tiap-tiap orang Islam memeliharakan perangai dan kelakuan
orang-orang Islam tu kena jaga perangai. Dan adapun memeliharakan ataupun kita panggil jaga akan barang, jaga akan barang yang jatuh ia barang pada setengah-setengah daripada ketika, pada setengah-setengah masa kita panggil, pada setengah-setengah masa jagakan barang perkara yang jatuh mana berlaku lah, dia panggil apa, kita panggil berlaku, dalam bahasa kita panggil berlaku, wa amhadhu ma yaqa'u fi ba'di al-ahayyin. Maka dia kata setengah-setengah barang yang jatuh pada setengah ketika, maka iaitu fardu kifayah. Apa tu hak dia kata tu, saya nak tengok sini dulu. Cuma fi ba'dil ahayyin fafardun ala sabilil kifayatin. Dia tulis sini, adapun jaga barang yang jatuh yang berlaku pada setengah-setengah masa tu, apa dia? Kasolatil janazati, seperti semayang jenazah, wa iyadatil marda, dan seperti juga ziarahkan orang sakit, wa nahwihima, dan umpama kedua-dua. Hak tu fa fardun, maka iaitu wajib. Wajib tu ala sabili kifayati, maksudnya atas jalan fardu kifayah, maka iaitu fardu kifayah. Dia nak suruh jaga hak tu, jaga perangai apa tu? Perangai yang jatuh yang berlaku pada setengah-setengah ketika. Apa barang hak yang berlaku pada setengah-setengah ketika, maka iaitu fardu kifayah. Tu dia suruh jaga tu. Apa hak misal? Seperti mana semayang jenazah dia kata. Tu kena jaga. Allah, ni memang jenazah tak hati berat lah. Umur tua dah. Ada hak berat lagi mokpok hati. Dia tak nak semayang. Boleh kata merata tempat ada lagu tu. Berat lah kalau lagu tu letih. Tu tak jaga. Orang panggil tengok, tak ada akhlak orang panggil. Tak ada akhlak lah. Ataupun orang duduk semayang jenazah, dia usun jenazah masuk masjid surah, dia keluar. Elok orang habis mayang, dia masuk ambil jenazah lah. Jadi apa lagu tu? Ni orang panggil tak ada perangai, tak ada akhlak. Dia panggil tak jaga akhlak, tak jaga perangai. Bukan perangai lagu tu patutnya. Tu dia kata tu. Kena tengok lagi tak syarah, nampak lah masalah tu. Apabila berdiri dengan dia, masuk berdiri ni apa ni? Mengerja. Kenapa tu? Dia tiru betul-betul. Ra'iza qama bihi. Apabila berdiri. Berdiri di sini maksud apabila mengerja. Mengerja dengan dia. Dengan apa? Dengan apa barang. Barang hak tadi tu. Bila dia mengerjakan barang tadi tu, hak yang kata hak fardu kifayah tu lah. Tu hak kata hak benar fardu kifayah tu, mengerja oleh setengah-setengah orang pada satu negeri. Tengok, bila orang buat amalan tu pada satu negeri ataupun satu kampung, dia Riyah ni dia banyak tafsiran guna dia, tapi harap dia kata baldatin lah. Baldatin ni negeri lah, tapi negeri dulu kecil-kecil lah, kampung lah ni, kita panggil kampung. Jadi bila hak fardu kifayah tadi ni, bila ada setengah-setengah, dia kata setengah siapa tu, sebab ada benda tu dia kena jemaah. Dia kena dengan jemaah.
Bila ada orang buat pada satu negeri, nescaya gugurlah daripada yang lainnya, daripada orang yang lain lah. Kalau berat lagi, tak ada orang buat tu lagi berat. Sebab dia kata fardu kifayah, hak wajib kifai, wajib atas jalan memada. Tu kena jaga benda-benda lagu tu. Tu dia kena jaga benda lagu tu. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri, tadi tu satu orang yang berdiri, yang mendirikan ataupun yang mengerjakan dengan dia dengan hak fardu kifayah, kalau dalam satu negeri tak ada siapa buat benda tu, jawab nescaya bersekutu sekalian orang lah mereka itu pada dosanya. Pada dosa mana? Dosa tidak mengerjakan hak fardu kifayah tu. Tu. Lepas tu dia punya tanggungan hak fardu kifayah tiap benda tak sama pula tu. Dia tak sama tu fardu kifayah ni. Contoh macam bab ilmu, dalam masalah ilmu tauhid, dia syarat fardu kifayah nak gugur 2 marhalah, kena ada seorang alim. Kita ambil dalam 10 kilo. Dalam 10 kilometer tu nak ada seorang yang alim dalam ilmu tauhid. Alim tauhid ni peringkat mana? Dia boleh tolak syubhat. Bukan setakat fardu ain tu, memang dia arti dah lah tu. Tu biasa lah. Ni dia sampai boleh daf'u syubahi. Dia boleh tolakkan syubhat. Kesamaran yang dibawa datang, dia boleh tolak. Ajaran sesat tu, ajaran sesat ni kita orang awam tak pandai tolak, maka tak lepas. Dia nak dalam 90 kilo kena ada seorang. Kalau ilmu fiqh, dia nak dalam satu daerah, tapi dia tak kata daerah. Sungai kita dah kata bunyi dalam jarak perjalanan keluar cerah sempat balik cerah. Keluar cerah sempat balik cerah. Tu dia panggil, kita kata mudah-mudah satu daerah lah. Daerah ni asal mana pusingan dia, daur tu lah. Jadi bila dia misal dia duduk di tengah hutan Bala Batah lah misal, dia berjalan boleh sampai mana? Boleh sampai kata misal 20 kilo. 20 kilo tu kalau dia berjalan patah balik sampai kat tempat asal balik tu dan gelap dah. Tak dan gelap. Tu jarak dia tu. Kalau dan gelap mana jauh sangat dah tu. Dia tak mau balik tu dan cerah lagi. Keluar pukul 7 katakan, sebelum 7 malam balik dah. Lepas tu tengok jarak dia boleh pergi sampai mana tu. Lepas tu satu pusingan tu, pusing tu. Tu nak ada seorang alim fiqh. Dia kecil lagi kalau tu banding dengan alim tauhid dia 90 kilo tu. Pasal apa? Ni ulama jawab kerana masalah fiqh lebih banyak dia punya persoalan di kalangan masyarakat berbanding masalah tauhid. Jarang orang tanya ustaz nak tanya tak masalah kita ni ayat mutasyabihat, ayat muhkamat ni lagu mana. Jarang orang tanya bab tu. Bab tauhid lah tu. Lagu mana kita nak takwil tafsiri, nak takwil ijmali. Jarang orang tanya. Ada orang tanya lagu mana? Ustaz tadi saya semayang kan, lepas tu jadi lagu tu lagu ni. Dia tanya bab fiqh banyak. Sagi sasak ni nak tanya lah bab zakat. Sagi nak tanya pula masalah nyusu anak. Masalah sakit, semayang dan sakit, semayang tak boleh ambil ayat mayang. Banyak masalah fiqh. Maka syarat tuntut dalam satu daerah tu nak seorang alim fiqh duduk di situ. Kalau tak ada seorang alim, satu daerah berdosa. Dia tak sama, termasuk tasawuf, termasuk lah. Termasuk dalam masalah tasawuf, dia masuk dalam masalah puruk tu, masalah ilmu puruk, ilmu cabang. Adapun tauhid tak, dia panggil usuluddin, tunjang, tunjang agama. Maka wajiblah kalau tak ada di dalam satu negeri ataupun sekampung tu, misal kalau bak semayang jemaah dia nak sekampung. Nak sekampung. Macam kita ni apa, Muka Sulung masjid mana? Masjid apa? Masjid Gua Pau. Gua Pau tu kampung lain kan?
Muka orang sulung dia kampung lain. Jadi memanglah situ masjid, tapi dalam kampung ni wajib kena ada berlaku solat jemaah. Lepas tu syarat nak buat solat jemaah ada 1, 2, 3, 4 syarat tu. Tempat ada di mana, dia bukan syarat ada masjid. Dia tak syarat ada masjid. Dia syarat tempat hak orang tak malu singgah. Tempat yang orang dia tak malu untuk nak singgah. Bukan tempat yang jemaah mahsurin. Jemaah mahsurin ni ke mana? Sopo surau di pondok-pondok pengajian, surau sekolah. Hak tu dia ada jemaah hak tertentu yang orang nak buat. Orang duduk dia tak singgah pergi situ. Orang nak saja nak pergi Singapura, orang malu. Hak tu tak kira tu. Kalau ada jemaah 50 orang pun dia tak kira. Tak terangkat hak kefarduan, hak kata solat jemaah dalam satu kampung tu. Dia nak surau lagu ni, orang siapa-siapa pun boleh singgah, tak ada malu apa lah. Ada orang nak pergi ketuk pintu pagar sekolah nak masuk main jemaah? Tak ada. Orang ingat penyamun lah. Dia ada syarat dia pula. Nah tu misal kita buat misal. Lepas tu nak tahu hak mana wajib tak wajib tu, lepas tu ngaji pula. Ngaji pula. Hak fardu kifayah takat mana tu, tukang mandi mayat nak 2 orang sekampung. Nak 2 orang. Tu banyaklah benda tu nak kena tahu. Jadi kalau tak ada lah sekampung tu yang boleh buat lagu tu lagu ni, maka berdosa sekampung. Wajib pemerintah dia kena bagi arahan. Hantar siapa boleh mengaji, pergi mengaji, wajib. Walaupun kena tajar bagi free sekalipun. Ni yang payahlah kampung kita nak buat, tak tahu siapa. Bukan tak kampung tuan-tuan, tak kata no, kampung mana pun serupa ya, dia payah. Kalau nak buat kutipan derma, buat jamuan laju. Buat kutipan derma untuk buat majlis sukan-sukan kampung laju. Pasal apa tak buat kutipan untuk tajar anak Korea pergi mengaji pondok, pergi alim. Cadangan ni saya bagi bertahun-tahun dah berkata tempat, tapi satu pun tak buat. Ada lah yang buat, tapi bukan di sini, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur satu ada kuliah tahun 2015 aku tak ingat. KL dia panggil kuliah, kita bagi cadangan lagu tu. Apa nama taman, kata setiap taman dia 1000 orang lah. Lah kali dia pun ambil positif, dia pun hantar setiap tahun, dia pun hantar 3 ke 5 orang, saya tak ingat. Jadi 3-5 orang ni dia bagilah masa 7 tahun kalau tak silap duduk pondok. 7 tahun ni hang ngaji ya. Dia bulanan makan minum kami hantar. Kami hantar 300 misalnya. 300 bulan. Kalau 3 orang baru 900. Anak Korea ada 1000 orang. Baru seorang RM1 sebulan. Mana? Baru seorang RM1 sebulan. RM1. Allah. Tu dia pun sanggup tajar 5 orang tu. Kalau 5 orang seorang RM5. Sebulan tiap rumah. Kita ada taman banyak kan, kita tak boleh, kita tak RM5 mudah-mudah. Sebulan RM5. RM5 ni bagi 5 orang. Tengok dapat berapa dik sebulan tu, RM5 tak dapat 1000 kata misalkan. Beda seorang 200. Mau puak tambahlah 100 kita tak cukup. Tapi kami sanggup komitmen setiap bulan 200. Hampir mengaji saja. Kita apa tu guru nak kena beli apa kita apa semua, pihak pondok terus berhubung dengan AJK ataupun jawatan kuasa surau dan masjid. Nak putih kata betul dia nak beli kitab. Jadi masuk tu ke akaun pondok, dan itu guru beli kitab bagi dekat pelajar. Alim lambok taman dia. Tak kata panggil ustaz dulu. Tapi benda ni siapa tu kata siapa cakap saja dia jadi dia sebab apa sistem ngaji pondok ni kalau kita tak buat lagu tu dia tak berkenan sebab dia anggap tak ada masa depan. Dia anggap tak ada masa depan. Jadi kita kena desak. Tengok mana ada harapan tu kita desak. Bagi kat dia satu semangat untuk bukti kata kita nak tunjuk kat hang insya-Allah mengaji agama ni ada masa depan. Padahal mulu-mulu kata ada masa depan, tapi dia tak buat pun. Tapi tak apalah, berlaku ambillah kita support orang. Tengok siapa mengajar kita lagu ni. Dia tak cari orang lain, dia tak suruh anak dia mengajar, dia panggil ustaz pondok lah. Ni problem. Tapi masa orang mengaji dia tak ada masa depan. Elok habis ngaji dia kalau boleh dah ajak kita tu kan Pak Amir, pandai cari ustaz tu.
Jangan tak ada serpang tu. Tu. Lepas tu ustaz beli duit raya tiap bulan. Marah lagi. Apa ni? Mengajar sejam boleh 100, boleh 200. Marah pula. Dia geram masa dia kata tak ada serpang. Dia kerja 20 tahun sebulan, sehari gaji RM80. Ustaz. Itu malam bukan sehari. Semalam ya, sejam 2 jam 100, 200. Dia geram. Tu kata rahmat Allah, rezeki Allah untuk orang faham agama, menyampaikan agama, yakin dengan janji Allah. Tak ada orang mati kelaparan kerana orang kata apa tak ada duit nak makan mengaji agama ni. Bukan sampai terlajak mati dah sebab dengan makan banyak. Ya. Habis-habis ngajak dia jamu tu, dia jamu ni, lemseng sampai cemui. Kita simpan duit nak akan lemseng anak bini. Bawa ustaz sampai cemui. Pada tu bukan cakap besar dah sungguh. Tu kata, tu pun duk tak yakin tu. Buatlah gitu. Ampun bincang-bincang tengok anak Korea kita ada kelayakan kelebihan tu. Jangan cari hak bekas, pek, apa mapek tu. Janganlah cari hak lagu tu. Cari hak cerdik je lah. Tengok mana ada harapan, panggil pun elok. Ni pergi hantar hak. Pelik-pelik ni jenuh lah. Tu guru nak bentuk 7 tahun tak jadi 7 tahun. Apalah buat macam mana tu. Tugas kita menyampai bagi yakin ke orang. Mati kita di akhirat. Bagi tahu lagi ke orang ramai lagu tu lagu ni. So mengaji ramai bagi tahu dah ya Tuhan. Cukup lah. Lepas tu atas kita lah. Lepas lah. Tu nak lepas fardu kifayah, ingat tu lah, bagi pelepas elok lah fardu kifayah tu. Tidak kita sekampung berdosa, maka dikatakan bahawasanya mengetahuikan barang yang jatuh yang berlaku ia barang atas dirinya, atas diri seorang tu lah. Fa'ila bi'anna ulima bi'anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'al ahwali bimanzilati ta'am la budda li kulli wahidin min dhalika. Ni dia buat perumpamaan je ni, dia buat perumpamaan. Faqila ay faqala ba'dul hukama, sebab dia kata ni faqila ay hikamin, yakni kata-kata hikmah, kata-kata hikmah. Ni dia nak sebut kata-kata hikmah. Maksudnya orang yang mengucapkan kata-kata hikmah ni dipanggil hukama. Hukama tu wazan fu'ala, yang kita sebut ulama. Dikatakan ni oleh ulama hukama bahawasanya mengetahuikan barang perkara yang jatuh ia barang atas dirinya daripada seorang lah. Dia kata pada sekalian kelakuan itu ditempati, yakni apa ditempati? Yakni menempati. Menempati, ditempati, yakni menempati akan dia akan mengetahuikan yang tersebut tadi ni. Tu mengetahui hak tadi ni, hak masalah mengetahui mana ni? Mengetahui hak fardu. Hak fardu ain ni, hak sebelum dulu, hak kita baca sebelum ni. Hak tadi dia sebut hak fardu kifayah. Hak sebelum ni hak fardu ain. Lepas lama dah lah tu. Tu belajar ilmu tauhid tadi dia sebut, belajar ilmu fiqh nak mengesahkan bagi amal, dengan juga belajar ilmu tasawuf. Nak bagi jaga kelakuan, ini perangai hati. Tu hak fardu ain. Jadi dia buat perumpamaannya, belajar ataupun tahu ilmu fardu ain ni, tahu tentang hak fardu ain ni, dia menempati akan dia pada tempat makanan. Tak dapat tidaklah bagi tiap-tiap seorang daripada demikian itu, demikian makanan tu. Lagu tu dia kata umpama belajar ilmu fardu ain tu, hak tu macam makan minum. Tak
boleh nak lari, tak lepas. Tak lepas kita tak mau makan, kita tak mau minum, tak boleh. Kena makan, kena minum. Lagu tu ilmu fardu ain tu. Roh lapang lah kalau kita tak mengaji hak wajib, mengaji fardu ain. Lapang lah roh tu. Dia jadi lapang roh. Tu satu hak umpama fardu ain. Dan juga mengetahui gambaran yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika itu. Apa? Hak tadi tu ni dia dah buat perumpamaan fardu kifayah. Hak tadi hak barang yang jatuh yang berlaku pada mana? Pada hak semua orang. Daripada sekalian diri seseorang. Ada pun hak yang keduanya, perkara yang jatuh yang berlaku pada setengah-setengah daripada ketika itu, yakni hak fardu kifayah. Hak fardu kifayah tu katanya ditempati akan dia akan barang yang jatuh pada setengah-setengah ketika tu pada tempat ubat. Tu yakni menempati pada tempat ubat. Kan nanti pilih level 34 ish. Donyo kepada ubah tu lah. Ni buat perumpamaan lagi. Dihajarkan kepadanya pada ubat pada setengah-setengah daripada waktu. Tu. Setengah-setengah waktu bajat. Sobat tadi lah, bukan setiap hari kita sembahyang jenazah. Tu. Bila dapat ada orang mati, wajib kena main jenazah. Ada 3-4 orang boleh main jenazah, lepas pergi dah. Umpama ubat lah tu. Nak pakai setengah-setengah masa, bukan setiap masa kita sakit. Kata dia buat perumpamaan tu habis itu. Dan mengetahuikan ilmu bintang-bintang. Apa ni ilmu falak lah ni, ilmu nujum. Tu orang kata tuk nujum tu ilmu bagus, bukan tak bagus. Tu wa ilmu nujumi, dan ilmu nujum bi manzilatil maradi fata'allamu haramun li'annahu yadur wa la yanfa'u. Tu ni dia atas cakap ni ada sebab ni dia kata lagu ni apa dia kata? Dan mengetahuikan ilmu bintang-bintang itu ditempati, ini menempati akan dia pada tempat penyakit. Betul. Maka belajar akan dia akan ilmu nujum tadi ini itu haram tu. Itu haram. Sebab apa tu? Kerana bahawasanya ilmu bintang itu memberi mudarat. Kok mana ilmu nujum jadi mudarat ni? Dia lagu ni. Dia ilmu yang ulama sepakat. Tu pun tak sepakat juga. Yang haram belajar ialah ilmu sihir. Ilmu sihir tu pun bukan ittifaq kata haram tu. Dia haram tu ittifaq sekiranya dia kosak nak beramal dengan sihir. Betul? Setengah ulama dia itlaq. Itlaq ni lagu mana tak ada kait. Hang nak beramal ke tak mau buat amal, mengaji ilmu sihir ni haram. Kata setengah dah tak ada haram pun kalau hang tak beramal. Cuma nak tahu ya. Cara-cara nak sihir orang ataupun tanda-tanda orang buat sihir ke kita, lagu ni kita pun belajar tahu kata ilmu ni ilmu sihir. Bila kita tengok orang buat, kita boleh peringat. Anda buat kaku ke? Anda buat apa tu kat guru? Anda tahu mana? Aku tahu lah aku belajar musik. Kita tahu anak buat sihir. Kalau lagu tu atas tujuannya, itu kata semuanya tidak diharamkan. Tapi kalau nak belajar dan beramal dengan sihir, itu haram. Itlaq. Maksud tak boleh mengaji dah mula. Ada pun masalah ilmu nujum ni, asalnya dia tidak haram. Habis tu siapa dia kata haram? Ni dia menempati atas orang mubtadi, orang yang baru mula belajar, tak boleh belajar. Ada setengah kata termasuk juga ilmu falak pun lagu tu juga. Tu pasal apa? Pasal kerana banyak orang yang mengaji ilmu bintang ni, dia terlampau tumpu di ilmu perbintangan hingga dia mengenepikan takdir Allah. Contoh aku mana? Dia tengok kata bintang dua ni kalau dia main naik ke belah sini ada lagu tu lagu, contohlah kita kata
Oh, dia kata hampa tunggu. Esok pagi kompom hujan. Tu dia kata kompom, mesti bahasa Melayu. Arab kata wajib. Tiba-tiba main pagi esok hujan sungguh. Aku katakan semalam mesti hujan. Dia kata wajib tadi ni pada masalah wajib akal ke wajib adat. Kita mengaji dah tauhid. Wajib akal ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Perkara yang tak berlaku, mesti kena berlaku begitu. Wajib. Jadi kalau dia pegang kata wajib pada mana masalah i'tiqad, maka hukumnya kufur. Karena dia sudah berlepas diri daripada Tuhan. Dia kata tak mesti jadi. Tak, kalau Tuhan tak mau buat, tak boleh, mesti buat macam tu. Kufur. Dia panggil jadi ikrah, paksaan atas Tuhan. Seolah Tuhan jadi kena paksa pula, kena buat juga. Tu. Ada tu. Lepas tu semua ulama kata tak dituntut belajar ilmu nujum tu. Padahal ada ulama kata kita bintang 14 tu. Bintang 14 kan. Saya tak ingat bintang 14, bintang 9 tu. Tu. Tu ada ulama kan ilmu perbintangan. Dia tak ada masalah, tapi ni sebab orang baru ni. Tapi banyak dengan orang muda fardu ain berselerak tabak mengaji ilmu falak. Fardu ain berselerak, lepas tu mengaji ilmu nuju, ilmu bintang perbintangan, tak kena lagu tu. Bahayalah dia panggil bahaya. Allah, tu dia kata haram tu. Kerana bahawasanya ilmu bintang itu memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Mudarat kerana salah akidah tu lah. Manfaat tak ada. Nak buat apa? Nak guna buat apa tengok bintang. Habis. Dan bermula lari daripada qada Allah Ta'ala dan qadanya qada Allah. Tu kita bahas dah dulu dari mutahid. Qada ibarat ta'alluq iradat, qada ibarat daripada ta'alluq kudrat ya tanjizi hati. Maksudnya qada Allah menentu pada sedia kala, qadar Allah melakukan. Bila sampai masa yang Allah kenak tu, maka Allah melakukan tu qada dan qadar. Kalau kita ada mudah-mudah ketentuan dan kehendak dan ketentuan itu tu tidak dapat. Tu qada dan qadar tu hak tu dia kata tak dapat. Lagu mana tak dapat? Mana? Apa tak dapat ni, tak dapat tiada. Kena tambah situ. Tak dapat tidak lah tu. Maksudnya qada dan qadar tak dapat tidak dah. Dia kata dalam fata'allamu ala qasdi an yanju bi ta'allumihi an qada'illah wa qadrihi. Tu lagu tu. Apa maksud? Kalau dia belajar ilmu bintang tu atas kosak bahawa nak melepas dengan tuntutnya daripada qada Allah dan qadanya tu sia-sia tu. Sia-sia mengaji ilmu bintang pasal apa? Duk belajar ilmu bintang siapa? Nak lepas pada qada Allah. Oi, tak boleh. Tu. Tak guna. Dia mesti dah berlaku lagu tu. Tu kata qada dan qada Allah tak dapat tidak dah pasti berlaku. Dah lu tilih kalau bintang mekot tu jadi dunia. Tu yang nak mengaji siapa tu cuma duk buat ni saja pada adat je. Kalau bintang ni kot ni, kalau bintang temu lagu ni, kalau tik bintang main lagu ni, tu pada adat akan berlaku lagu tu lagu ni. Tu saja, bukan mesti begitu. Bukan mesti begitu. Sebab tu ulama dekat haram mengaji ilmu bintang, tak boleh. Tak boleh mengaji ilmu perbintangan. Kok tu. Dia kata tak dapat lah, tak dapat tidak tu. Aila firara, tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari, takdir Allah la firara. Tu tak boleh nak lari. Wal harabu ay wal halu
annal firara min qada'illah. Dia kata tu bahawa lari daripada qada Allah Taala tu ghairu mungkin, tak mungkin. Dia kata tak mungkin nak lari tu, tak mungkin kita nak boleh lari. Maka sayugia bagi tiap-tiap orang Islam bahawa mengerja ia sekalian. Dia tulis itu apa tu? Pada sekalian waktunya lah. Tak nampak tulisan kitab Jawin. Pada sekalian waktunya. Tak dapat tidak lah. Dan bermula. Dah langkau lah. Betul tak?